Mula-mula cek suami dulu. Dengar ni, siapa yang susah dapat baby, cek suami dulu. Acik tak? Cek suami dulu. Dr. Azimah cadangkan you all untuk cek suami buat SFA. Cek air. Cek air. Nama dia SFA. Cek air suami. Nampak? Cek SFA air suami. Kita nak cek air suami air suami kita nak cek. Boleh? Boleh tak ni? Faham tak ni? Boleh? Cek air suami dulu. Hai Kak Julia, lama tak nampak Tak ada open house ke hari ni Kak Julia? InsyaAllah boleh pregnant jiwa kacau. InsyaAllah. Sebab pil pregnancy tak efektif sangat. Masya Allah cari rezeki Kak Julia. Masya Allah. Okey, kita nak cek SFA macam mana? Siapa dah tahu macam mana nak cek SFA? Datang je. Okey, datang je klinik, bawa air. Dekat klinik tu kita ada bilik khas untuk suami. Dekat klinik, dekat makmal kita ada bilik khas untuk suami anda bagi air panas-panas. Ni especially kalau you rasa you tak subur lah. Kan? You rasa you dengan suami tak subur. Tapi jangan cek perempuan dulu, cek lelaki dulu. Acik. Cek lelaki dulu. Cek lelaki dulu. Amin. Nak baby ke tak nak ni? Kan? You all nak baby ke tak nak baby sebenarnya? Jiwa kacau tu tak nak baby Jiwa kacau kalau tak nak baby, pakai implanon pakai implanon. Sebab tu semalam Dr. Azimah ada buat kelas semalam. Siapa yang memang tak nak baby, pakai implanon ataupun IUCD. Siapa jiwa kacau, kalau betul-betul tak nak baby, implanon. Dr. Azimah tulis untuk jiwa kacau ni. You all tengok jiwa kacau tak nak baby. Yang tu merancang pula ni, tengah bincang pasal nak baby ni. Tak nak baby, kalau betul-betul tak nak baby. Nampak? Okay, tak nak baby, implanon. Tengok harga implanon keras harga implanon. Harga implanon IUCD yang mahal tu. Nampak? Harga mahal punya, baik punya. Tak ada rezeki lagi. Okey, tak apa. Kita doakan. Yang ni cara nak dapatkan. Untuk OOO nak dapat baby kan? OOO nak dapat baby, cuba cek yang ni OOO. Sekarang ni siapa yang tak subur, susah dapat baby, dah lebih setahun kahwin, hubungan dah 3 kali seminggu, doktor, saya dengan suami tak PJJ. Mula-mula cek suami. Nampak? Mula-mula cek suami. Mula-mula cek suami nampak tak? Cek suami dulu. Kita nak ayak suami panas-panas tu. Bila suami tu air dekat klinik ataupun makmal, bila suami tu air kan, kita akan terus buat SFA, bagi air panas-panas. Boleh suami? Betul, jiwa kacau. Tengok harga ni, jiwa kacau. IUCD harga 1000 tu 1K. Tak nampak lah pula. Tengok harga lah, jiwa kacau. 100 je. SFA 100. Yang ni 1000. SFA RM 100. Nampak ke? SFA RM 100 macam mana nak keluarkan dekat klinik? Ada orang tanya macam mana nak tubik ayak. Boleh ikat jiwa kacau. Ni lah jiwa kacau. Doktor pakar susah nak ikat ni. You buat je benda ni.
Kan? Kena pergi klinik swasta, pergi hospital swasta. Kalau klinik kerajaan susah nak ikat. Okey? Nampak tak macam mana nak keluarkan ayak? Kan? Macam mana panas-panas nak bagi kat doktor. Sebab doktor nak yang panas-panas ni. You all tengok, kita nak sample, fresh sample. Kita nak fresh sample. Kita nak sample panas-panas Boleh suami-suami soleh sekalian? Kita nak sampel panas-panas bagi kat doktor. Jangan bimbang, bukannya tubik ayak depan doktor. Bukan. Ayak tu kita akan bagi bilik special. Bilik special untuk suami bagi air panas kat kita Kak Kil, vaginismus tu apa? Kak Kil nampak tak Dr. Azimah tulis ni? Kak Kil, untuk vaginismus sakit dan kering masa bersama. Kita ada buat kelas 10 hari bulan 5. Nampak tak Kak Kil? Kak Kil jumpa ni Kak Kil. Untuk Kak Kil yang vaginismus, kita ada buat kelas 10 hari bulan 5. Boleh daftar sekarang. Kalau you all kering, sakit masa bersama, boleh daftar sekarang. Okey? Nak buat SFA kat mana? Kena cari makmal ataupun klinik yang ada SFA. Okey, boleh Alright, faham dah? Okey. Betul lah tu Alia. Alia daftar kelas Alia. Jom Alia. Daftar kelas sekarang 10 hari bulan 5. Betul tu. Jiwa tak tenang anak ramai Kak Julia. Dr. Azimah tak boleh anak ramai Kak Julia. Saya bukan penyabar orangnya. Kan? Okey, semua dah faham pasal ayak suami. Kita nak air yang baru keluar. Suami kena bagi air yang baru keluar panas-panas. Okey? 30 minit sebelum. Kalau air tu kira dah tak panas tau. Kalau lebih 30 minit. Dengar ni So lepas cek suami. Sebab apa? Kalau boleh kita nak ada 3 juta biji benih. Dalam air suami yang sihat, kita nak 3 juta biji benih. Kita nak berapa? 3 juta biji benih. 3 juta biji benih yang sihat. Yang sihat Macam mana biji benih yang sihat? Dia rajin berenang, kuat berenang. Macam mana air yang sihat? Macam mana air yang sihat Rajin berenang. Nampak tak Dr. Azimah lukis ni? Ini biji benih yang rajin berenang. Rajin berenang. Rajin berenang. Matang. Matang. Biji benih yang matang, sehat. Okey, sehat. Dan ramai. Katakanlah tak banyak. Oligospermia. Contohnya oligospermia. Tak banyak. Kalau tak banyak, memang tak sihat lah. Memang susah lah dapat anak. Okey, dah settle suami. Okey, dah. Contohnya suami gemuk, suami kecil manis, suami hisap vape. Yang ni susah. Biasanya kalau selalu onar, tahu tak, suami rajin onar, akan mengalami masalah tidak pekat. Okey? Ni Dr. Azimah tunjuk sikit. Macam mana, apa faktor-faktor yang biji benih suami tidak sihat. Apa faktor-faktor yang menyebabkan biji benih suami tidak sihat. Ni kena cek suami dulu. Isteri-isteri, kalau you all susah dapat anak, cek suami dulu. Takut apa? Takut suami punya tak subur. Ni suami punya tak subur. Kan? Sebab apa? Ada suami yang hisap vape. Ada yang satkop. Ada suami yang badan besar. Ada suami yang kencing manis. Okey.
Ada suami yang malas exercise. Nampak? Malas exercise. Okey, dah selesai suami baru kita check isteri. Dah selesai suami kita check isteri. Ada juga suami yang masalah ona Dr. Azman tulis ni, masalah suami suka ona. Ada tak suami kat sini suka ona? Ada tak kat sini masalah suami suka ona? Siapa suami dia suka ona? Ada tak suami dia suka ona kat sini? Ada tak suami dia suka ona? Dia suka tubik ayak. Dia tubik ayak sendiri. Sekejap-sekejap tubik ayak. Sekejap-sekejap tubik ayak. Faham tak ni Dr. Azman tulis ni? Suami suka ona. Bila suami suka ona, kalau suami anda suka ona ni nampak ni, suami dia suka ona. Okey, Dr. Azman tulis. Ada ramai tak faham maksud ona betul, jiwa kacau. Okey, sekejap Dr. Azman tulis. Ada orang tak faham tu macam mana ona. Dia guna jari ke, dia guna kayu ke, dia guna besi ke, nampak tak? Ada suami suka ona. Macam mana doktor? Saya ada kat depan pun dia ona juga. Nanti kita cerita pasal yang mana perancang yang bagus. Ada lelaki suka ona. Ya Allah. Ada isteri pun dia ona juga. Aduh, pening kepala. Nampak ni Dr. Azman dah tulis dah ni. Ada suami suka ona. Ada suami suka, nama lain dia Mas. Nama lain dia Mas. Ada suami suka ona dan Mas tu. Siapa kat sini ada masalah ona dan Mas tu? Pun boleh menyebabkan air jadi cair. Ada orang tak faham Ada orang tak faham ona dengan Mas tu. Jiha tak faham Jiha. Sedih tau Jiha dapat suami ona Mas tu ni. Tidak faham. Memang sedih tau Jiha kalau ada masalah suami ona dan Mas tu. Betul tu. Memang sedih. Dan bila suami selalu ona Mas tu ni, air suami pun boleh cair. Betul Aisyah. Sebab you tubik sama. Pas tubik. Faham tak ni? Faham? Dia hubungan yang tidak berkualiti. Bila selalu ona, bila selalu Mas tu, hubungan tidak berkualiti. Betul Jiha, betul. Kat sini Jiha. Vaginismus kat sini. Ini masalah vaginismus. Siapa yang nak masuk kelas, Jiha boleh tanya kita kat sini Jiha. Kalau untuk Jiha yang nak masuk kelas, boleh tanya kita untuk daftar sekarang. Kelas kita ada buat kelas nanti 10 hari bulan 5. Alright, boleh? Ada orang kata ona untuk bagi tahan lama. Ya ke Faizal? Ya ke Faizal? Boleh repair balik ke? Ada orang tanya. Boleh. From you contact boleh. Siapa yang nak kelas pun ada untuk sembuh ona Siapa yang nak sembuh Mas tu, boleh daftar kelas. Kita pun ada buat kelas untuk ona. Kita ada buat kelas juga untuk vaginismus. Dr. Azimah ada buat kelas untuk ona. Kat sini untuk sembuh. Bukan untuk belajar macam mana nak ona. Kita buat kelas untuk sembuh ona. Kita buat kelas untuk sembuh vaginismus. You jangan salah faham. Dr. Azimah buat kelas untuk sembuh Mas tu,
Dr. Azimah buat kelas untuk sembuh vaginismus. You all boleh daftar kat sini daftar kita ataupun DM TikTok kita. Kenapa wanita cepat kering? Amira, jomlah masuk kelas Amira. Dr. Azimah ajar untuk Amira sentiasa basah. Jom Amira. Wanita boleh keluar macam ni Amira. Wanita boleh keluar banyak macam ni 1 liter wanita boleh keluar. Nampak tak Amira? Okay. Alright. Okay, dah. Bila kalau you all dah check suami, you all tak subur, you all susah dapat anak, nombor 1 sekali check SFA, check air suami. Okay. Lepas you all tengok diri sendiri, susah dapat anak, tak subur kan. Kenapalah aku tak mengandung ni kan. Dah setahun kahwin, hubungan selalu, dah 3 kali seminggu tak dapat anak juga. Mula-mula cek suami Okey, suami-suami yang tengah dengar, sila bagi air anda panas-panas untuk kita cek. Kita perlukan air anda yang panas-panas untuk kita cek. Okey, lepas cek suami ada 3 juta, biji benih rajin berenang, benih suami mata, benih suami memang ada 3 juta, barulah kita cek isteri. Okey. Lah Pok Mi, bagi isteri masuk kelas Pok Mi. Dr. Azimah ajar isteri anda. Kelas kita harga 100. Kelas kita harga 100 untuk yang berminat boleh wasabi untuk yang nak belajar puncak-puncak wanita. Alright. Alhamdulillah. Pok Mi tak percaya sebab tak bagi isteri masuk kelas Dr. Azimah. Kita dah siri ke-7 dah Pok Mi. Kita dah siri ke-7 dah kita buat kelas untuk isteri-isteri. Okey. Boleh daftar kat isteri-isteri anda kalau berminat lah. Wasabi sahaja. DM TikTok kita pun boleh. Okey. Alright. Sekarang ni Dr. Aziz dah selesai suami, dah cek suami, baru kita cek isteri. Dah selesai dah suami, kita cek isteri pula. Boleh? Sekarang kita nak cek isteri. Kita nak cek isteri. Tengok hasil dekat isteri masing-masing lah. Pok Mi kena masuk kelas lah Pok Mi. Kalau tak masuk kelas, macam mana Dr. Azimah nak tunjuk hasil? Kita dah banyak testimoni keberjayaan. Okey. Kelas kita untuk isteri-isteri, wasabi untuk daftar. Daftar anda di sini. Daftar masuk kelas. Okey. Alright, lepas dah cek suami baru cek isteri. Lepas cek suami, cek isteri pula. Ni untuk dapat baby ni, kita cek untuk dapat baby. Dah selesai suami baru cek isteri. Nombor 1 suami, lepas tu cek isteri pula. Isteri. Macam mana nak cek isteri? Macam mana nak cek isteri? Asalkan bahagia, jiwa kacau asal bahagia. Okey, sekarang kita nak cek isteri. Mula-mula isteri kita cek apa dia? Hormon. Kita kena cek hormon isteri. Nampak tak? Nak cek hormon apa isteri? Banyak hormon isteri kalau nak cek hormon isteri. Estrogen, progesteron. Tulis. Kita cek thyroid. Ni semua. Cek apa lagi perempuan? Kena cek gula. Hormon kita AMH. Estrogen, progesteron, FSH. Nampak tak? FSH. Kena cek dulu hyperthyroid tu. Kena rawat dulu hyperthyroid. LH. Nampak hormon banyak FSH, LH, AMH. Okay. FSH, LH, AMH. Kena cek semualah hormon isteri. Lepas tu kalau boleh cek kencing manis. Nampak tak? Cek kencing manis. Gula. Kalau ada gula tinggi,
pun tak gula tak nampak pula gula. Kalau cek gula manis, kalau senyum manis tak apa, tapi kalau gula manis, gula tinggi dalam darah pun boleh menyebabkan anda tidak subur. Lagi apa lagi? Lagi apa lagi? Kalau boleh lepas settle semua, kita cek HSG. Nampak tak? Doktor Azimah tulis HSG. HSG ni adalah histerogram. HSG HSG adalah histerogram. Histerogram ni dia guna apa? Dia akan kena X-ray. X-ray kita punya, nampak tak? X-ray kita punya tiup, kita punya rahim. Kita akan X-ray tiup, X-ray rahim dan masukkan pewarna. Okey. Pernah buat HSG? Ada tak yang tersumbat? Bila you all buat HSG, kita akan masukkan pewarna dalam rahim. Kita akan masukkan pewarna dalam Miss V. Kita akan masukkan pewarna. Wah, betul Yaakob. Kalau ada kencing manis tak subur, dia takkan jadi 3 juta Yaakob. Dia takkan jadi 3 juta. Kata kalau you all ada kencing manis, suami punya biji benih takkan jadi 3 juta Viagra. pun boleh Viagra. Yang tu untuk keras. Okey. Ada orang yang dia takut tersumbat. Ada orang dia takut tiup dia tersumbat. Sebab tu kita buat histerogram. Kita buat histerogram untuk nak tengok bentuk rahim dan juga untuk kita nak make sure you all tak tersumbat. Boleh lepas tu isteri banyak kan, kena cek darah, kena cek histerogram. Lepas tu kita scan lah, kita scan kan. Yang pastinya kena settle dulu suami. Yang pastinya kena settlekan suami, baru cek isteri. Nampak? Jangan cek isteri dulu, cek suami dulu. Suami kena rajin lah bagi ayak, bagi ayak panas-panas. Boleh suami-suami? Bagi ayak panas-panas, sebab kita nak cek air suami. Kalau boleh nak pastikan air sehat kan, nak pastikan biji benih suami sehat, kurangkan ONA. Suami dengar ni, kurangkan ONA, kurangkan mastu. Masa nak bagi sampel air 3 hari, jangan tubik air kat rumah. Kita perlukan air yang sehat. Pastikan 3 hari tak tubik air, baru datang klinik, baru datang makmal bagi air. Sebab kita nak suruh air tu pekat dan sehat. Tak payahlah ONA, tak payah mastu. Boleh TikTok. Kurangkan ONA lah kalau betul nak anak. Kalau betul nak anak, kurangkan ONA, kurangkan mastu. Boleh datang klinik, kena bagi dekat klinik. Bagi air dekat klinik. Ada bilik khas dekat klinik ataupun makmal yang you suka. Okey. Kita ada bilik khas untuk anda tubik ayak. Kita ada bilik khas untuk cek air suami. Kita nak air panas-panas. Okey. Pandailah doktor nak buat macam mana. Okey. Isteri, nombor 1 sekali sebelum pergi cek isteri, kalau boleh, dengar ni Dr. Azimah tu cerita untuk isteri untuk suami isteri, kalau boleh sebelum datang jumpa doktor, cek dulu berat badan anda. Berat badan. Berat
badan yang bagus berapa? Cek dulu berat badan anda. Cek dulu berat badan anda. Okey, katakanlah berat badan anda tinggi pun boleh menyebabkan anda tidak subur. Kalau berat badan anda tinggi, badan anda besar pun boleh menyebabkan anda tidak subur. Biasanya untuk isteri-isteri yang nak dapatkan anak, doktor cadangkan berat badan kena jaga. Berat badan kena jaga. Katakanlah lebihlah 200 berat badan saya, doktor. Berat badan saya lebih 200. Macam mana? Kan? Jaga berat badan ni. Macam mana nak jaga berat badan? Kan? Doktor dah tulis ni bahasa dia, obesity, obese. Contoh doktor nak bagi, macam mana nak tahu kita lebih berat badan? Contoh you all punya berat badan berapa? You all punya tinggi kita berapa? Macam Dr. Azimah 160 kg. 160 cm. Ni tinggi saya, tinggi. Okey, tinggi. Katakanlah tinggi kita 160 cm. Tinggi anda berapa? Cuba cek tinggi anda berapa. Contohnya 160 cm. Tinggi 160 cm. Tinggi 160 cm. Normal. Hak moleknya berat jangan lebih 60 kg. Jangan lebih 60 kg. Jangan lebih 60 kg. Nampak? Tinggi 160 cm, berat jangan lebih 60 kg. Nampak tak? Kalau tinggi 160 cm, berat jangan lebih 60 kg. Cuba share you all. Siapa kat sini dia rasa dia obese? Kan? Okey. Lepas tu apa lagi masalah dia? Contoh ni tak kisahlah suami ke isteri ke gula. Gula dia lebih bacaan 10. Bila cek gula dekat farmasi ke dekat klinik ke, gula lebih 10. Gula. Boleh cek dekat klinik boleh, dekat farmasi boleh. Bacaan gula lebih 10. Lebih 10 bacaan gula. Siapa kat sini bacaan gula lebih 10? Kan? Tinggi 167, berat 90, lebih tirah. Mami Haura, okey lah tu Haura. Tak ada masalah Haura, tak teruk sangat. Okey bagus Asna tinggi 152, jangan lebih 155. Asna, jangan lebih 155. Puan Nat normal, Puan Nat. Puan Nat normal. Okey, beres. Bagus. Okey. Tu doktor jangan bagi ayat mudah tu supaya you all senang nak buat baby Sekarang ni kita bincang pasal nak buat baby. Okey dah tu Humaira. 55 kg tu jangan lebih jangan lebih 60 kg Humaira. Sekarang ni kita bincang masalah tidak subur, masalah TTC. Saya nak buat baby ni. Saya nak anak ni. Kan saya nak baby. Kan jaga. Sebabnya kalau you all datang klinik dengan badan besar, obese, memang doktor mengamuk. Memang doktor marah. Baiklah jaga kan. Baiklah jaga. Okey. Gula siapa gula? Siapa dah cek gula? Cuba cek gula anda sekarang. Cuba cek gula anda sekarang. Lepas tu sebelum kita buat buku pink, tekanan darah. Kita panggil BP kan, tekanan darah. Tekanan darah. Nampak? Tekanan darah. Nampak tak? Tekanan darah. Berapa yang bagus tekanan darah? Kalau tekanan darah tinggi pun boleh menyebabkan anda gugur. Tekanan darah tinggi boleh menyebabkan anda tidak subur.
Sebab apa? Sebab hormon akan tidak stabil. Dengan ni suami isteri, kalau tekanan darah tinggi pun boleh tidak subur. Senang nak gugur, susah nak lekat, kortisol tinggi. Dengar BP ni. Jaga tekanan darah, jaga tekanan darah. You all kena jaga tekanan darah. Selalu orang bincang kalau nak anak, Mr. P, Miss V. Mr. P, Miss V. Kan? Anak-anak je Mr. P, Miss V. HbA1c 4.8. Bagusnya. Baguslah tu. Sehatlah tu Puan Nat. Cek gula, cek HbA1c. Bagus. Okey. Tekanan darah berapa yang bagus? Cuba jawab. Berapa yang bagus? Tekanan darah yang bagus. Avocado jawab 130. Bagus Aina. Okey. Bagus. Puan Nat nombor. Okey. Jangan lebih 120. Jangan lebih 120/80. Tak mau lebih. Especially kalau you all dah start, kita akan panggil pra stage 1. Stage 1 adalah stage 1 darah tinggi. Stage 1 darah tinggi 130/90. Ni stage 1, nampak? Darah tinggi. Darah tinggi, stage 1 darah tinggi 130/90. Nampak dah terjemah tulis tu. Bagus dah tu, faham dah ke dah? Lepas tu kalau makin tinggi bahaya, sebab boleh sawan boleh sawan. Darah tinggi boleh menyebabkan sawan. Tengok kita share apa hari ni. Hari ni tajuk mahal tu. Hari ni tajuk untuk you all buat baby kan. Puan Nat dapat baby dah lagi Puan Nat? Okey. Terima kasih yang baru masuk live TikTok kita. Hari ni kita bercakap tentang kesihatan suami isteri Oh ya ke? Tahniah Puan Nat. Pasal kesihatan suami isteri. So, ni ada dalam 100 orang tengah tengok ni. Minggu depan kita ada buat kelas. Sabtu minggu depan kita buat kelas. Siapa nak daftar kelas dengan Dr. Azimah, boleh DM TikTok kita ataupun tanya kita. Tanya kita. Yang ni untuk siapa-siapa yang nak masuk kelas. Kelas kita nanti vaginismus. Okey, tajuk vaginismus, untuk sembuhkan vaginismus. Untuk masalah sakit dan kering masa bersama. Ni kita ada buat kelas minggu depan 10 hari bulan 5 pukul 2 petang. Pandai pun Edi boleh daftar sekarang. Boleh daftar sekarang untuk yang berminat nak masalah kering. Siapa kat sini masalah dia kering? Masalah dia susah nak puncak. Siapa kat sini masalah dia susah nak puncak, masalah dia kering, masalah dia sakit. You all boleh wasabi kita boleh DM TikTok kita pun boleh. Alright. Okay, sebab sekarang ni hari ni kita bincang pasal macam mana nak buat anak. Macam mana nak buat anak kan. Ni sebab ada orang susah tak subur lah, doktor dah kahwin setahun tapi tak berjaya lagi kan. Saya tak PJJ pun tapi kenapa tak mengandung kan. Alright, nampak tak? You all boleh tanya kita kat sini tanya kita untuk dapatkan cara nak masuk kelas. Ya Puan Edi. Siapa kat sini macam ni? Siapa kat sini dia rasa dia dan suami susah dapat anak? Sebab bila susah dapat anak, kita panggil, kalau dah setahun kahwin, kalau hubungan lebih 3 kali seminggu,
Kalau you all tidak berjauhan, tidak PJJ, itu namanya tidak subuh. Kan? Tidak subuh. So macam mana? Bila you rasa you dengan suami susah dapat baby, kan? Nombor satu, jangan cek isteri. Jangan cek isteri. Cek suami dulu. Kan? Cek suami dulu. Kak Tira nak suplemen untuk turun berat. Alright, bagus Kak Tira. Okey, suplemen dia Atira adalah exercise. Suplemen untuk Atira adalah exercise. Acik tak Atira? Tira dah kahwin berapa lama dah? Exercise sebenarnya. Jalan je. Dr. Azimah, kau tanya Dr. Azimah kan? Jalan je. Jalan sahaja. Jalan, jalan, jalan dan jalan. Maksudnya Cik Tira susah dapat anak lah Ifah ada sis Okay, boleh jalan jalan, jalan, jalan dah jumpa doktor pakar ke Ifah? Berapa cm Ifah? Baby sis anda. Okay, Am nak buat SFA. Am duduk mana Am? Okey Akilah Akilah PJJ tak? Akilah, ada masalah PJJ tak Akilah? 3 kali seminggu tak Akilah? Bolehlah datang klinik Boleh Akilah pandai Tira. Ada orang tanya, Ona dengan Mastu bagus ke tak? Nanti biji benih anda jadi tak cukup, tak ramai Siapa yang suka Ona, siapa yang suka Mastu, okey, subhanallah. Siapa yang suka Ona, siapa yang suka Mastu, air anda cair. Air anda tak cukup biji benih 3 juta. Okey, boleh Akilah, Dr. Azimah nanti Akilah, Tira, jom masuk kelas, jom. Kelas kita 10 hari bulan 5. Untuk Akilah kan yang susah dapat anak ni kan, kelas kita 10 hari bulan 5. Nampak tak? Jom, cuba enjoy dulu hubungan. Akilah, Dr. Azimah tanya kan, Akilah baru kahwin kan Akilah kan? Enjoy tak hubungan? Enjoy tak hubungan? Bila bersama tu enjoy tak? Kila. Sebab kita nak bagi subuh ni hormon wanita kena stabil. Nampak ni? Kalau kita nak cek isteri, hormon isteri kan estrogen, progesteron, thyroid, FSH, LH ni dia kena stabil. Salah satu cara nak hormon stabil ni adalah hubungan yang seronok, hubungan yang puncak. Nampak tak? Tak nampak ni nampak tak hormon wanita ni? Banyak ke hormon wanita ni? Kan Miao tanya, kalau wanita yang suka Ona, yang suka Mastu macam mana? Kan? Nek ni HSG Okey, Ifah nak buat HSG Go Ifah, go. Mudah-mudahan Ifah cepat dapat baby Apa prosedur SFA? 3 hari sebelum bagi air tu, 3 hari tak nak buat air, tak nak tubik air. Boleh tak? Sebelum datang
untuk SFA 3 hari tak payah tubik air. Kalau dekat Kuala Nerus ni boleh cari Makmal lah. Makmal kat Kuala Nerus yang boleh cek SFA Makmal Makmal apa yang boleh cek SFA dekat Jalan Tanjung. Makmal Path Lab. Nampak tak? Saya tulis sekejap untuk tanya tu dekat Kuala Nerus kan. Path Lab. Nampak tak dia dekat Kuala Nerus tak ada ni Path Lab ni. You kena pergi dekat Kuala Terengganu. 3 hari tu tak boleh tubik air. Sebab kita nak air yang pekat pada hari kejadian. Dekat Path Lab nanti anda akan diberi bilik khas. Bilik khas untuk anda tubik air. Lepas dapat air tu terus bagi kepada Makmal panas-panas. Sebab Makmal nak tengok biji benih tu 3 juta ke tak. Makmal nak tengok biji benih tu rajin berenang ke tak. Makmal nak tengok biji benih tu matang ke tak. Makmal nak tengok cukup bagus ke tak, kuat ke tak, ramai ke tak, cukup ke tak 3 juta. Boleh pandailah doktor bagi bilik cantik lah untuk you all keluarkan ayam. Takut lebih 30 minit doktor nak air yang sebelum 30 minit. Kalau you datang dari Kuala Nerus takut dah sampai tu dah sejuk. Ada teknik lah kan. Kalau you nak buat kat rumah, nak keluarkan kat rumah, biasa kita letak dalam poket ke, dalam baju ke kan. Sebab nak make sure dia panas-panas. Okay. Sebab kalau dah keluarkan nanti ada yang mati lah. Ada yang biji benih yang dah tak cantik dah. Nanti doktor cakap awak tak subur, sedih pula kan. Sebab tu kita kalau boleh nak suruh you all tubik kat situ, bagi terus juga. Kat 3 hari sebelum tu jangan tubik dulu. Simpan dulu supaya air tu pekat. Jangan tubik dulu. Dia ada bilik khas. Nak malu macam mana? Sebab prosedur kan, SFA ni prosedur untuk yang pasangan yang susah dapat anak. Nombor 1 sekali cek suami. Jangan dengarlah kata orang tua ni salah isteri lah ni tak subur. You all selalu salahkan isteri. Salah isteri lah ni tak subur ni. Kalau makcik bawang tu kata isteri kau ni kan memang tak subur. Sial isteri zaman dulu. Zaman dulu. Apa kita kan dah zaman 2025 ni, jangan salahkan isteri dah zaman 2025 ni jangan salahkan isteri dah. Suami dulu cek. Kalau suami suka ona, suami suka mastu, lagi Dr. Azimah suruh cek. Sebab bila you rajin ona, you rajin mastu, air you akan cair air you akan cair. Apa lagi kalau suami suka vape, suami suka rokok, suami kencing manis kan, suami gemuk, suami malas exercise. Okay, suami dulu cek, baru isteri. Lepas suami dah selesai, doktor cakap suami subur, suami tak ada masalah, baru cek isteri. Baru cek isteri. Isteri banyak lah doktor nak buat, nak scan lah, nak x-ray lah, nak ambil darah lah, banyak. Kita memang cek isteri juga. Tapi apa-apa pun mulakan dengan suami dulu. Apa-apa pun mulakan dengan suami dulu Boleh? Begitulah ceritanya. Okay, suami sudi tak? Macam mana kita tanya ni? Suami-suami sudi tak bagi air ni? Suami-suami sudi tak bagi air ni? Dah kahwin 5 bulan belum lekat. Kalau nak makan suplemen, cuba carilah, cuba cari suplemen. Kalau you nak suplemen, boleh cari. Tak apa, tak nak datang pun tak ada masalah.
boleh je pergi kat Path Lab tu. Ni siapa nak makan suplemen, pergilah makan suplemen. Boleh makan suplemen tapi kena rajin kurangkan hisap rokok dengan vape. Kalau boleh suami yang dah makan suplemen ni, kalau boleh kurangkan Ona Masto. Kalau boleh kurangkan vape, rokok. Kalau boleh jagalah obesiti, gula, tekanan darah. Kalau boleh. Kita royak ni, atas demo belaka. Kita royak sahaja, okey? Yang tu Dr. Haji Mada tulis kat atas tu, CoQ10. Boleh belilah kalau nak makan. Okey, suplemen macam mana tu dah Dr. Haji tulis kat atas tu. Nampak tak lelaki misteri? Boleh je bawa, cuba cek lelaki dulu suami cek dulu, baru cek isteri kena bawa jumpa doktor. Kalau cek suami pergi lab je, isteri kena jumpa doktor. Sebab doktor banyak nak buat untuk isteri. Lepas suami dah settle, baru kita tahu suami subur. So kita cek isteri, kena x-ray dulu ni, takut tersumbat ke kan. Kita ambil darah dulu. Boleh? Alright. Di lab dia bagi bilik special untuk awak keluarkan air. Yang tu je. Lepas dapat air tu, doktor check je lah air awak, dapatlah result nanti. Kalau dah check normal 90%, baguslah kalau macam tu. Sekarang ni kalau lelaki dah check, baru check isteri. Lepas step nombor 1, baru check isteri. Okey? Kalau boleh lah, kalau boleh. Cek isteri dengan doktor lah. Sebab kita nak cek tekanan darah isteri, nak cek berat badan isteri, kan, gula isteri, hormon isteri, kan. Kita nak scan, kita nak histerogram. Bilik tu special tak ada isteri pun berjaya tubik air. Kan. Okey, lepas tu ada orang tanya sebab isteri berjauhan. Okey, kalau berjauhan kena selesaikan masalah supaya tidak berjauhan lah. Kalau you all berjauhan, hormon akan jadi tak stabil. Kan, contohnya kalau berjauhan memang hormon tidak stabil, kan. Kadang hormon tu tak check kat sini. Nama hormon tu lelaki misteri bila PJJ, tahu tak benda masalah dia kalau PJJ. Hormon yang kita sebut ni tak ada dalam, doktor tak check. Ni nama dia. Ni nama dia. Bila you all berjauhan, yang tinggi adalah kortisol. Nampak tak? Untuk yang geng-geng PJJ, yang tinggi adalah kortisol. Tak nampak lah pula. Untuk geng-geng PJJ ni, yang tinggi adalah kortisol. Untuk geng-geng PJJ yang tinggi adalah kortisol. Kan, bila berjauhan, nampak tak? Yang tinggi adalah kortisol. Biasa progesteron akan tinggi Ifa bila kita mengandung. Progesteron sebab kita nak bagi tebal rahim. Progesteron tinggi Allah buat untuk tebalkan rahim. Okey, tapi bila you all PJJ, yang tinggi adalah kortisol. Dan biasanya kortisol doktor tak check dalam darah. Okey, apa yang berlaku bila kortisol tinggi? You jadi stress, overthinking. Nampak tak? Faham tak ni? Faham tak kenapa PJJ susah dapat anak? Kan, dah lah hubungan tak boleh 3 kali seminggu. Lepas tu kortisol pula tinggi. Kan? So bila kortisol tinggi, semua hormon lain, estrogen, progesteron, thyroid pun akan kacau. Sebab apa? Sebab bila PJJ kortisol tinggi, sebab you stress, you teringat lah, you rindu lah, kan? Boleh okay. Sekarang faham sebab apa berlaku isu ini, kan? Begitulah ceritanya.
Sebab tu kena settle masalah PJJ. Kalau boleh settlekan masalah PJJ. Siapa yang nak belajar turunkan kortisol? Kan? Siapa yang nak belajar turunkan kortisol? Kan? Salah satu cara mudah nak turunkan kortisol adalah self hypnotherapy. Self hypnotherapy. Dan juga hubungan yang berkualiti. Cara mudah nak turunkan kortisol adalah self hypnotherapy dan hubungan yang berkualiti. Ifa faham tak gini kenapa hormon progesteron tinggi? Biasanya hormon progesteron tinggi masa kita mengandung, Ifa. Ada tak? Tapi saya tak mengandung. Ifa susah dapat baby ke? Ifa susah dapat baby ke senang dapat baby, Ifa? Berapa lama dah kahwin? Oh, awak ada masalah sis. Air, ada orang tanya apa kesan Ona, apa kesan mastuk air jadi cair. Ifa dah masuk kelas belum, Ifa? Jom Ifa masuk kelas. Nanti kalau Ifa masuk kelas kan, kelas, jom Ifa masuk kelas. Okey. Untuk Ifa yang baru nak masuk kelas ni, kita nak bantu Ifa untuk sembuh vaginismus kan, untuk hubungan yang berkualiti. Kan sebab kita nak suruh Ifa hormon jadi stabil. Masalah Ifa hormon tak stabil tu, Ifa. Kan? Untuk Ifa, untuk bagi hormon stabil, salah satu caranya turunkan kortisol, Ifa. Salah satu caranya adalah Ifa hubungan yang berkualiti. Sebab tu kita buat kelas ni, untuk you all belajar hubungan berkualiti. Sebab benda ni tak payah bayar kan? Kan, hubungan berkualiti dengan pasangan dia tak payah bayar. Faham tak, Ifa? Itu salah satu cara mudah untuk Ifa stabilkan hormon. Okey. Bashri pun dah 4 kali gugur. Okey, kalau 4 kali gugur, kena check lah kenapa 4 kali gugur. Okey. Kalau dah 4 kali gugur, kena check kenapa 4 kali gugur. Thyroid okey ke tak? Ni Dr. Lu ada tulis kencing manis okey ke tak? Okey, Bashri cuba check dulu. Ada boleh banyak check tu. Check darah semua. Tak, kita tak bagi bilik bersama isteri. Suami pergi sorang-sorang je untuk SFA. Kita tak bagi bilik untuk SFA. Suami pergi sorang-sorang sahaja. Sebab kita letak air tu dalam bekas. Kita akan bagi bilik special untuk awak mudah keluar. Tapi awak sorang-sorang je lah. Kan? Ada orang tanya macam mana air cair. Air cair tu sebab tak cukup 3 juta. Dalam air yang sihat ada 3 juta benih. So bila air cair tak cukup 3 juta. Amira nak kelas online ni kat sini Amira harga dia harga dia 100 Amira. Amira Lili harga dia 100.
Kelas dia daripada 2 petang sampai 4:30 petang. Okey Amira kelas dia daripada 2:30 sampai pukul 2 petang sampai 4:30. Sebab kita nak ajak isteri untuk dapat puncak. Kita ajak isteri untuk sembuh masalah vaginismus. Bila you sembuh vaginismus, you turunkan kortisol. You akan bagi hormon you sebagai wanita stabil. Betul tu Amira, betul. Okey, boleh daftar boleh daftar untuk masuk kelas. Isteri-isteri sahaja. Isteri-isteri sahaja. Nampak tak? Cara nak masuk kelas, daftar sahaja. Daftar sahaja untuk yang nak masuk kelas. Especially pengantin baru. Especially pengantin baru. Kan? Kalau pengantin baru ni, dia masalah vaginismus ni susah nak tembus. Dia susah nak tembus. Bila pengantin baru dia kering, dia sakit, dia susah nak tembus. Kan sebab tu Dr. Azima buat kelas ni untuk you all belajar enjoy, belajar happy, belajar seronok lah bila bersama. Dan kita pun memang boleh banjir sebenarnya masa bersama. Macam mana Dr. Azima akan ajar dalam kelas macam mana nak banjir dan maintain bila bersama tu seronok. Kan, enjoy lah, layan. Dia tak boleh kalau bersama tu sakit, stres, ketat sangat. Kan, nak tembus susah. Nak tembus susah. Sebab Miss V kita berotot. Miss V kita berotot. Boleh daftar. Siapa yang nak masuk kelas dah boleh daftar sekarang. Sebab kelas kita 10 hari bulan 5. Kelas kita 10 hari bulan 5. Special untuk isteri-isteri solehah. Special untuk isteri-isteri solehah. Dalam beg kuning pun Dr. Azima ada letak cara nak daftar kelas. Cara nak beli pun boleh beli juga alat untuk stabilkan hormon. Okey, terima kasih yang baru masuk live TikTok. Bagi yang berminat, you boleh daftar kelas. Bagi yang berminat untuk masuk kelas tertutup dengan Dr. Azima, you boleh daftar kelas. Okey, Dr. Azima ada tulis tu cara nak daftar kelas. Wanita sahaja, kelas tertutup wanita sahaja. Alright, insya-Allah. Terima kasih semua. Nanti kita live lagi. Assalamualaikum.